Wayang Kulit, Mamat Ketere, Raja Asrama Sakit Mata, Part 9.
makbul tenong siang kau sedek matuk dia bocah ni nonne wow Naltu narban batik lapan nama ombak yang badi sam sem sam
terpilih aujo merco balik aujo merco balik Seungguh-ungguh berterbangan sekalian jin dan syaitan terbaiki naik terbang ke Abu Dhabi. Jaja perkataan ono tasabau dari bumi lepet tanah lemah sakimaya munculkan padu dalam negara Kuala tu. Negara nak jadi huru hara, negara nak jadi caping cawe, negara nak jadi parang pasuk, parang pica seri keburu. Tanah menagi nak jadi sayak sapi, por macam ite teraju tu. Masalah juga wajib gaden lah dunia bawa rasuk di antara tiga. Terus jalan lagi dengan gaduh lorak hari baik tiko sapanok tujulah dalai Allah balu betang. Jalan puluk dengan belagi yang muda hari baik tiko sapa puluknya. Termasuk pengasuh abeyo agak pemo sie male ni pengasuh ke gaya po ada juga. Kita lari kukuk warna kubayo nak dengar ni. Ada sekali juga dengan pengasuh abemak. Bemak lagi kuat no. Rumah kau ning hari-hari pun. Pengasuh tengok kedok waktu amal pas pucuk anak panoh. Kadiwak anak panoh sak dorok ko. Tengok. Pengasuh tengok lagi kok mano. Baik ke alik tu. Alik tu alik mano. Tahu ni naik alik jatuh dah. Tak kena ni. Pasal tak napuk. Betul kedok abayok begitu. Bayah tengok dia dah parak. Abemak. Tak betul belakang pok ni. Kau tak ada palak mano. Dia lah penuh-penuh tengok anak panoh. Bahawa kena kedok-kedok tengok panoh. Kau ni lah amurusi sangat kau sina. Masalah juga amu keluar dari istana balapsa waktu duduk janji dengan ayah doa amu kata nak cari seorang perempuan. Sampai sekarang ni tidak dapat lagi ketanya amu balap mana lah nak kira kau sina. Adakah patut kita ambil kebuk ketanya orang tu terlipuk darah tu? Kena ambil tu. Berjanji lebih kurang tu mula dengan raja punya daru. Apa darah kita suruh tu dia. Ya Allah mati saya raya. Darah suruh tu tiga makhluk darah janji dengan kita menikah dengan orang lain. Tak kena sakit tu. Kau lah mak. Kalau aku berjanji dengan aku. Boleh tenok cecah hatu padan. Berarti memang ayat aku. Aku perlu bawa ke mana pun aku nak cari juga tipu darah. Kalau pada klik saja, abang klik dengan tino. Apa tu mak kira? Oh gitu kau sina. Ala ketu mak kira. Tak lele dok kira jago. Adi tengok alah balu bentago. Di waktu tu cik gadilak you know lepaslah pucuk anak pano.
Disaka dia kenalah apa benda yang terbaik di alam negara kekaingan surah dalaya. Tapi jika etik keadilan Juno tidak tepat sekali sebab anak panah itu tidak mengenal pada sasaran dia. Dan dia duduk kira cara dengan kasus di antara tiga. Tiba ke tiba sepucuk anak panah jatuh semula kadang etik keadilan Juno berada. Gapo dia saya melompat kuat. Alah, kejut muda dah kena dah palamu. Alah, anak panah gue mai klik pulak tu. Orang nak kira duit tu. Ini pelik ngoti. Tadi duk kira cara cik kadelak Juno dengan kasus di antara tiga. Ngikut dalam ceritanya kata, sebilah anak panah kalau tidak mengenalkan apa-apa benda, setitik darah pun dia kena buat balik juga. Kesebuah dia. Tapi di setika itu anak panah pun tidak kena apa-apa. Jatuh kepada cik kadelak Juno dengan tidak berdaging. Di ketika itu cik kadelak Juno jadi kepanasan tubuh badan dia. Sebab anak panah ini bukan alai kepala. Bisanya anak panah apa boleh buat lagi sebab anak panah ni anak panah kadelak anak panah tak doraka. Kadelak Juno dia tak kata senyak tak berbunyi. Alah kadelak Juno pun menengok. Yo ni adik pada adik. Adik dua trip darah adik. Sudah kejo lah. Kuano jadi gitu deh. Marilah adik kita pergi sini balik terus mata adik. Tak ada apa tu aku. Jadi kesasar gila kuano. Puluk dia nak panuh ni. Boyo. Kalau gitu yo kakando bokok. Bapola adik syambu. Buat kira lah. Gila api. Okey dah, tak ada apa lah. Marilah kakando kita makan air teh. Selolah adik no syambu. Abe nak makan telur ayam atau ketuk adik syambu. Tak ada abe lah pokok. Telur melado 2-3 sakuk. Dia ambil lah rebus. Abe nak makan. Tuak orang pun berlari-lari. Saya dapat terkik adik lagi nak lagi. Gila kuat lah. Sambokok, sambut. Nak makan telur rebus. Ni dia. Nak kira kuat. Nak jadi kesasar gila belakang. Ni muncul aku tak gila. Ni kira berat belakang. Di sewaktu itu. Pengasuh Abang Mak Sari. Duk mikir duk nengok apalah dia boleh buat. Sebab raja dia kata. Kesasaran gila fikir. Dalam dia duk kira sore diri sore nyawa. Di waktu itu. Lalu berbunyilah dewa sayang suara. Berkata kepada pengasuh Abang Sama. Hei pengasuh Abang Sama. Mungkin dengar perkataan aku inilah dewa sayang suara. Dewa sayang suara mana pula? Lebih baik mengikutlah perjalanan Raja Muntut Raden Lak Juno. Sebab Raden Lak Juno dalam kepanasan apabila bila anak panah jatuh ke hadapan dia. Dia tidak boleh nak mikir apa-apa lagi. Mungkin pujuk rayulah dia takut-takut dia lari ke dalam hotel. Dalam hotel Allah baru bantara. Aku ini dewa sayang suara. Tidak apalah mutulah training orang di antara tiga. Kasih Abang Sama. Lagi kerana penemu antara tiga. Sesuatu itu dewa sayang suara. Sianya menengok pada cik Kadelak Juno. Dia tahu dah Kadelak Juno ni anak baik bakal senang bakal berhamil panupan. Dia segimah Raja Dewa. Tinggal serta mengeta. Dia nak tabur lagi air penawar putih. Mandi medan sela. Nak basuh lagi. Wak jing jemalai Dewa. Wak kru jemalai sini. Wak.
kasut tiga ke. Mapola dua kutiuk. Amu ni gusi sangat karena muduk ilo hati sangat pada dua pislip taruh. Malah manolah kira abeyok cubalah royak pada amu ni gusi sangat dok fikir amu kau sina. Bayar pun tak nak mikir habis lepak lebih sana. Kalau setara ni tak boleh, tu aku kita kena cari juga ke mana pun. Sebab ada ni tu ngayah no tu aku kalau tak dapat sini tak sebalik le negeri. Tu balik hoya. Memang mak rela nak suruh ke mana pun jangan mati sekali pun tu aku. Pak Habib tak takut mati kau. Tak takut dah mati kau dengan raja. Ikut ke mana jadi sekali pun. Kalau begitu saya lah masuk kita tuju lagi. Kita naik ke darat tu ke Bandar Belantara tidak terkira kita tanyalah isi khabar ke darat daru. Di mana duduk terliput daru, kalau duduk di tangan siapa kau sini. Helolah kalau begitu kat tu aku. Antara pecik kadelak jino. Buat meeting, buat pakak pasuk di antara tiga kata tidak jalan lagi. Tu ke darat naik ke Bandar Belantara tidak terkira. Jalan banyak lagi kadang darat di antara tiga pulutnya. Kasut ngatur cik kadelak jena. Timbul lagi nak raya. Di suatu putra adipati. Wak lagi tu tri teliput dara ikut udara kekainya suruh lelaya. Berkemah ke pakai bersekatkan akal dengan baju. Jumpa balik semula dari negeri belahak. Anakku putra adipati telah sampai semula di istana balapsa wahai anakku. Ia pati semua juga ayah. Ini siapa dia? Inilah Ketri Teliput Dara ayah. Pati kahwin tu dengan dia ayahnya dia Ratu Pinendau kahwin di istana balapsa dia ayah. Kalau begitu moleklah Nik dengan jiwa yang sempurna. Kalau ni kahwin tu dengan dia mujulah ayah pun sukunya hati bukit alai kepala tak kuat nak panik ketika. Jagalah baik-baik isterimu ananda.
Takut-takutnya ni mari apa biji pergapati perdana mayat mame dan bayu ananda. Silalah senai dalam anyuk istana nasi makan air minum bedok alu bedok kasar pada kau ananda. Kalau dah kita tidak ngapolah air dia. Bolehlah patut senai dalam anyuk istana pada waktu hari. Ya pengasuh amo di antara sari. Pengasuh abes seung marilah hadapan amo pengasuh abes seung. Pengasuh abis seung dengan raja likungnya panggil diri dia. Menyakut-nyakut keluarlah dengan seorang diri. Ini patik sembuh tueku. Aduh pengasuh abis seung. Tueku patik. Hari ini ambo nak beratuh kuat-kuat ambo. Tupik jagalah di luar kota ambo. Ambo takut-takut ada lagi musuh perai dalam negeri. Apa kalau ada orang mari sapa di istana Balasa ambo? Tuan namo tanyalah apa pekerjaan mari di sini. Kalau boleh ikat orang tuan kena dari negeri ni tuan namo ikat takak diri dia. Jangan taruh hidup-hidup sebab negeri ambo ni senedoh anak ambo kahwin dah dengan tuan telepuk darah. Wahai abis seung. Kalau dah begitu tak apa. Patik mengikut perintah raja. Tidak apalah. Kita kalau keluar kota dengan bapa segala. Kena nak senai lagi. Tak nak anjung istana pada waktu itu. Ni berat juga. Kalau kita pergi sore, temun orang kata dia mampu juga. Tak apa. Kita raja kita kena junjung. Antara abis tak lagi. Cuma kena pakai. Terus akhir lagi. Nak tunjuk keluar kota sikit. Jalan banyak lari pelahung pelih. Orang darat belen negeri ratu botol dia digelakkan raja likun ni. Masalah juga pecik gadelak you duduk jalan dengan pengasuh di antara tiga. Dia tengok sayuk-sayuk kata ada orang jalan di tengah payah sarjana pada. Kemakan pakai wak pakak orang di antara tiga. Jereput lagi tengah pada luar sarjana pada. Tanya kau sina siapa dia di hadapan kita. Kamu style lebih ngerti. Pesel ke apa jambu ada di belakang? Oh, siap duk ke? Oh, yuk kapur ni. Saya tanya siapa dia saya. Tanya ni. Halo, lah dia ni. Nak dengar siapa orang ni? Oh, tanya kau sina siapa dia? Tanya sikit boleh ke tak? Rambut tu pesel tu dengan saik boji-boji. Tapi dia tu ada jambu lik belakang. Depan pun ada tanduk juga. Tu dia kat kera nak kira tak ni. Biar mu tanya mu duduk depan. Habis ya, bermak tu dia. Tinggal tu nak kekek. Oh, tanya tu. Tanya sikit boleh ke tak demo ni? Jadi demo nak tanya berapa? Dah kuning dia ni
pasti seduk juga. Demo nama Grio demo ni. Jadi kita nama kita nama dipanggil Mak Soong. Halo, tangguh dah supo ketuk ngadai. Nama Mak Soong. Hei Mak Soong. Bapa. Dari payuh kecek tu. Jangan duk nganyi kau si Nabi lo kecek tinggal ke. Kecek biar baik tanya dia molek. Tanya molek tu tanya molek. Okey aku ni enggak keping bui ya. Jangan buat apa sini. Jadi kita bawa kita raja. Raja mana? Raja kita nama raja Likung ni. Kita nama saya Kurung ni. Saya muka cek molek sikit Dia tua mu dah keduk rasa. Lupa dengan mu tu. Bayar duduk dia. Nama kau meramak mulut ke. Tak dengar kau, tak dia royak daripada dengan tua bayar tu. Nama kau bokok sikit hari tekuk tu. Oh sakit hati kau dia. Tanya sikit boleh. Saat ni tanya tu. Ni tanya kau dia pula. Yang buat apa tu jalan ni? Kita buat kita raja kita. Dia suruh jaga tengah jalan. Jaga tengah jalan. Kalau kita nak lalu boleh kita. Raja royak tu. Kalau lalu macam baik. Dia bui. Payuh nganggur kuat nak rumah keluarga melala mulut dia. Kalau dia mari nak jahat, kau gigak. Tu dia. Kuano kau sina dia kata, tahu payuh si kecil putih ni payuh. Nampak nak baluh huluk kita ni payuh. Baluh, setahun ni tu lagi. Jangan main dah ni. Dia ni orang capra ni. Tengok wajib tak mudah orang rambut cukup belakang makai orang tak mudah ni. Amo tak kira tu. Amo lagu ni kira tu. Mati tu pun tak kira tu. Jadi kita nak lalu boleh kita. Kalau yang nak lalu, kita tak boleh. Tak boleh nyakit dia mo. Boleh nyakit. Kita lawan dia mo. Kita tak takut. Takut dah kita pergi komoi tu. Ni pelik ngoti kau sini. Ada orang belah tu, ada orang belah ni. Pah lagu anak kamu tu aku. Tak apalah kau sini kita masuk ikut dalam negeri ni. Tu dah tak tahu negeri apa nama. Masuk habis saya tanya tu negeri ni boleh jadi negeri Raja Likungnya dia royak kasar ni kambo. Boleh jadi tu liput tado adalah dalam kawasan ni juga. Marilah kau sini kita tepuk dia ada pebalas dia. Terus tiga dilak jino. Kira dengan seorang darat dari negeri Raja Likungnya. Tak lawak lalu anu ke kita bagi kemaskan pakai ya. Betul lagi ke istana Balapsa lah. Ini siapa dia lah puluk. Berjujuk-jujuk, berderik-derik siapa ke istana Balapsa Raja aku. Ini siapa dia di hadapan aku. Orang tak seperti orang. Binatang tak seperti binatang. Jawab kau si Nabi bila orang tanya kita. Nak jawab mana kecil utuh. Kecil dia molek kat sikit dengan orang ni. Kita orang ni bukan nate ni. Ini siapa dia? Kita. Dia. Orang tu ketuli orang ngantuk nama kecil. Kita nama Cik Syahid. Nama Cik Syahid tuan hamba. Di balik belakang siapa dia? Aku nama Tuan Cik Gadilak Jenuh.
anak mah raja seramu, raja negara Kuala tu. Di balik belakang lagi, nampak tekuk sodo, hidup pun nak dia. Nama berapa dia? Kita nama orang dia. Ya. Yang hidup gelar itu pun nak dia. Lama kan makin numbuk semua ini. Setak mulut kecek ngorang. Kecek kira ni molek ngorang ni. Sebab orang mari nak kira, bukan mari nak balok. Pasal bengok ni. Aduh. Lapenya kecek orang ni. Di balik belakang tu nampak orang kapuk sebelum. Nama berapa? Masuk luar sangat. Orang panggil berapa dia? Kok luar tu tak tepi. Panggil nama sudah lah. Jangan bertanya kok luar. Kok luar ni? Luar ni. Dah boleh tak dia ni. Kecek tak tiba aku ni. Tak pada dengan tua ni. Kecek ni boleh. Tak kecek boleh ni. Mati dia mau ini. Tu dia ni. Aku nak tanya mu. Radin lah. Jono. Mu ramai-ramai ni nak pergi ke mana? Ini hulu balik. Aku mari ni aku nak tanya mu. Ada kedok dalam negeri ni orang sipir perempuan. Namanya Tuan Tri Telipuk Darah. Tu Tuan Cik Radin lah Jono rupa-rupa nak mari cari perempuan. Kalau aku tak royak dalam kebenaran, berarti aku ni kecek tidak betul. Biarlah aku nak royak ikut apa-apa nak jadi sekalipun. Kalau mu tanya Tuan Tri Telipuk Darah betul lah ada dalam negeri ni. Ia kahwin dengan abang aku namanya Adipat. Oh, ada di tangan abangmu, ada di tangan abang aku. Boleh kedok kalau aku nak jumpa dengan dia. Kalau nak jumpa dengan dia, Tuan adalah Jono. Aku tidak menolak sekali-kali. Sebab dia baru saja kahwin. Duduk dalam istirahat di balai besar. Tidak boleh siapa-siapa mengganggukan diri dia. Saya nak yang temu. Koyak apa dia? Dia Telipuk Darah tu sebenarnya anak kata punya tahu. Itu betul lah aku tahu. Lepas tu dia janji dengan raja kita ni, Tuan Cik Adil Jono ni, suruh cari 3 makuk darah. Lepas pada tu, bila cari 3 makuk darah sana, dia suruh dia. Dia kata dia suruh darah 3 makuk, dia nak kahwin lah Tuan Cik Adil Jono ni dengan Tuan Telipuk Darah. Pasal apa yang ambil gitu? Aku tidak tahu. Tidak tahu pasal dia nak pergi masuk dari sana dia nak jumpa dengan dia. Dia mau kena bui. Aku tidak bui, tak boleh nyakit dia mari. Celaka sungguh orang nama Said hidup pun nak pergi. Mari kecek tu kalu dari apa aku dari negeri. Tak cara dia tu kalu ke mana-mana pun nak pergi. Bui jalan. Aku tidak bui. Kalau tak bui jalan lepas tu, hari ni berlakulah peristiwa dengan dia. Tak apa, pasti kau lari dah. Antara patih, adik-adik yang digelarkan putera adik-adik. Marah kepada pengasuh. Tu kecek sekali nak masuk, sekali tak saya masuk. Tu Cik Adil Jono. Royak kepada pengasuh. Suruh kat takak seorang patih dia ada pay dia. Dengan serta-merta ketika itu, seorang patih marah hati bukan alih kepala kepada pengasuh. Pengasuh serta tu Cik Adil Jono. Berkemaskan pakaian bersikapkan akan lengan maju. Nak dapat nilai lagi. Orang di antara pak berlaku peristiwa.
Inilah dia perbuat tetuat jika dilak dulu. Jaga-jaga berhubungnya sari, jaga perhuru jogi pan kuasa peda penimbu tane mausaku. Karulah tahun ni aku duk butik lawe dengan dia boleh jadi aku pun ila nampak badan nak kelu nantro nak pajak ane tiru. Terus semangat aku melaju. Perkara ini aku tidak boleh nak mendiakan diri lagi. Baik aku lagi sembuhlah pada ayah aku di Balapsa. Seorang adik-beradik yang digelarkan Putra Adipati. Silap gaya untuk semelakuh di waktu berlawan dengan Tucik Gadela Juno terhulu baru. Semakin pakaian terus jalan agak tiba menuju mengadak ayah sore di Balapsa sikit. Jalan banyak lagi pelahung play. Anakku, kau adalah mengadak ayah di balam 10 titik kena ujung jari. Mata kelak bagai bocak puling jati wahai ananda. Aduh ayah. Ini patik semua ayah. Di waktu patik sedang jaga di luar kota. Tiba-tiba mari orang nama Tucik Gadela Yunus pengasuh. Dia mari tanya patik ada kedok treat liput darah dalam negeri ini. Ben lagi ananda. Bila begitu patik kata ada. Lepas pada tu dia minta dengan patik nak masuk dalam istana nak jumpa dengan Abang Patik Putra Adipati. Patik tidak bui ayah. Apa kalau patik tidak bui? Berlakulah peristiwa dengan patik. Patik berlawan dengan dia tidak berani dada. Sebab Radilak Juno ni orang kuat sungguh. Jaga perempuan yang sari. Jaga perut koso bawasa pedap. Penimutan yang masyarakat pada ke air no. Atok. Kaulah tahun ni boleh jadi tuan trip liput darah nak bawa cancalo di tengah negeri. Hari ini tidak apalah anakku. Kalah perlu balik ayah. Ibu kena raya atau kena ngapuk isi. Kena balik dengan para pengatu, para panter. Gigak takak seboleh pulih Tucik Gadela Juno anak mak. Raja sekamu raja negara Kuala tu. Kalau dah kita tidak mengapalah ayah. Titah terjunjung di atas pati Jumalan Pati. Yang digelarkan adik kepada Putra Adipati masuk dalam anjuk istana. Buat bakak atau puak isi dengan balik dengan parapan ngatu parapan tro kidang-kidang wa Izran keluar sere. Buat bakak orang di antara ngama. Kata tidak dikepul Tucik Gadela Juno di luar kata. Masih berkembangkan pakaian bersikapkan dengan baju berkabuh akan berkabuh uro ke kamu. Bertepik-tepik di istana Balapsa. Jenepuh lagi hadapan Tucik Gadela Juno lah.
ke negara Kuala Lumpur. Inikah dia Raden Lak Jono tuan pakar ni. Alah rasanya pokok bazar dah ni. Yo aku tercik Raden Lak Jono. Hai Raden Lak Jono. Yo aku Raden Lak Jono. Dalam hari nak kira kau hari nak gomo. Ku nak gomo awak cara nak gomo mudah kira. Hai gomo tetap tepi. Ya kita kira dulu. Gomo ni kurang. Aku sama tu. Samak ni aku sikit hati nanti. Dia balik samak syabuk nanti. Ambuh mengaku ketemu tu samak. Mengaku biar tepat-tepat mak. Tepat kena berani. Dulu etek raja kita nak bunuh bini sore payah. Ya nak bini lah. Nak buat bukan dia waktu. Lo ni bini dengan pipih lah kau. Tak payah kocok. Pakai tak ada syabuk pun nak bini kau. Oh sakit hati samak nanti. Jangan duk gegek kau sini nak kira. Darah samak dulu buat mula. Kau ni aku nak tanyamu. Ini siapa cik tuan nama? Akulah kulu boleh raja likungi. Aku mari ni aku nak ikat takakmu Raden Lak Jono. Siaplah dia alim nanti. Kalau mak baik marilah nak uji di batu yang pecah-pecah. Utuh sabuk timur, utuh batu tergelar. Apa nak kira batu dengan sabuk? Mari ni duduk nak kontino gitu ke mana-mana orang dah mati. Kalau nak kau perempuan itu aku tidak beri. Sebab raja aku menanggung kereta dia dengan dia. Dia suruh mengikat takak di tuan nama. Suruhlah hari ni padaku. Baru senang perkira aku nak buat. Aku tidak boleh nak suruh padamu. Sebab aku ni orang masih hidup lagi, masih nyawa lagi. Kalau tak dapat terti telipuk dada kepada aku. Hari ni boleh pilihlah ketahuan tak bahasa duku anak setapo cipta anak breh. Terah-terah api makin kapak. Terah lagi aku nak bakar negerimu wahai sang ratu. Raden Lak Jono. Kalau setahun inilah beranak ke Kuala Lumpur, aku tidak gerung setok, aku tidak hege. Tunjuklah kekuatanmu sebanyak mana menuju ratu pada aku. Tapi dirimu sendiri hendaklah beringat tak silap 10 kali baik kalau silap ini. Bertaburlah otot di dalam kepala, lemuk dari dalam tulang, bagus dari dalam daging. Tak disebut apa ini angin mana ni? Tak disebut baki kau tu jauh. Pati nak lawan ni, buat semuanya naik ismi bahasa Jawa. Kenapa itu kau sini? Tak boleh, kamu tak boleh. Besok kecek kamu ni, gigi jauh kamu tak apa bayar kan? Syait pun buat nak cakap. Lagi dia. Dengan apa dia lagu sangat. Kalau kita tak apalah kau sini, dia mau tengok jauh-jauh di luar mata. Tapi kau sini kena ikat orang ni. Kau tak ikat, kamu katuk, kamu tengok cakap hijau ni. Gigi tak boleh ke mana-mana. Tapi ada dengar berada.